Gaji masa tiap bulan tapi simpanan tak pernah bertambah. Masalahnya, ilmu kewangan kurang. Jangan lupa follow dan save video ni untuk rujukan akan datang. Ramai Gen Z pandai guna apps. Tengok harga barang naik tapi tak pandai urus duit sendiri. Hujung bulan baki tinggal sikit je. Kalau ilmu kewangan tak ada, gaji masuk je, duit habis ikut nafsu dan trend media sosial. Pakar kewangan Tuan Haji Muhammad Zulkifli sarankan belajar urus duit dari awal, simpan walaupun sikit. Contohnya RM RM100 sebulan ke dalam akaun emas Gap Public Gold. Cara mudah mula bina aset emas sendiri. Auto debit setiap gaji masuk ke dalam akaun emas Gap. Simpan dulu sebelum belanja. Baki gaji untuk keperluan dan reward diri ikut kemampuan. Dengan ilmu kewangan, walau gaji sederhana, anda tetap boleh mula simpan dan lindung nilai duit dengan emas. RM100 pun dah cukup untuk mula simpan emas di akaun emas Gap Public Gold. Okey, baik tuan-puan yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, tuan-puan boleh refer pin video saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai tapi sampai jumpa di next video.